Jom belajar bersama Cikgu Del, guru matematik anda. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan loceng. Jom! Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan selesaikan buku aktiviti matematik tahun 1, jilid 1, muka surat 55 dan 56. Aktiviti 6, lengkapkan. Bilang menaik 10, 10. Kita nak bilang menaik 10, 10. Okey, bilang menaik 10, 20. Kita tengok, bila 10, 10 bermakna digit yang berada di nilai tempat puluh akan berubah. 1, 2. Jadi kat sini 1, 2. Kat sini kita akan dapat 30. Kemudian 4, 50, 60, 70, 80. Kita cuba buat soalan B. Okey, dia bermula dengan 30. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okey, lepas 90 ialah 100. Soalan C. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Lengkapkan bilang menurun. Tadi kita buat menaik. Sekarang kita akan bilang menurun 10, 10. 100 turun 10 jadi 90, 80, 70, 60, 50, 40. 80, 70, 87, kemudian 60, 50, 40, 30, 20, 10. Okey, yang ini kita depan dan belakang. Kalau sini 7, sini 8. Sini akan jadi 90. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 dan 2. Yang belakang semua akan jadi sifar. Okey, sambung lagi. Muka surat 56. Aktiviti 7. Lengkapkan bilang menaik 4, 4. Okey, sekarang kita nak bilang menaik 4, 4. Cikgu lukiskan 4 bulatan dekat sini. 1, 2, 3, 4. Kita boleh gunakan 4 bulatan ini ataupun awak boleh keluarkan 4 jari lah. Okey, kita tengok 8, 12. Okey, selepas 12 kita akan tambah 4. Selepas 12, 13, 14, 15, 16. Dan kita dapat 20. Okey, bila ke belakang dia akan menaik. Jadi nombor sebelum 8. Sebelum 8 kita kira menurun 4. Yang ini 8. Okey, sebelum 8, 7, 6, 5, 4. Kita cuba buat soalan B. Okey, soalan B nilai dia semakin besar lah. Okey, yang ini 44. 44 kita akan tambah 4. Lepas 44, 45, 46, 47, 48. Selepas 48 dah dibuatkan 52, 56. Sekarang kita kira selepas 56, 57, 58, 59, 60. Sebab dekat sini 60. Kenapa kita kena bilang menaik 4, 4? Sebab arahan dekat sini. Arahan dekat sini menaik 4, 4. Sebab tu pentingnya kita untuk baca arahan soalan. Soalan C, yang ini 88. Selepas 88, 89, 90, 91, 92. 92. 96 dah dibuatkan untuk awak. Jadi kita kira selepas 96. Selepas 96, 97, 98, 99, 100. 100. Okey, macam mana kita nak isikan dekat tempat kosong yang berada di depan? Jadi kita kena kira
nombor sebelum 88. Okey, sebelum 88, 87, 86, 85, 84. Kita tulis kat sini 84. Okey, kita sambung soalan yang kedua. Lengkapkan bilang menurun 4, 4. Sekarang kita nak bilang menurun 4, 4. Sama juga, kita boleh lukis 4 bulatan untuk bantu awak kira. Okey, bilang menurun ni macam kita bilang, tengok nombor dekat traffic light tu, nombor dia akan semakin berkurang sebelum. Okey, kat sini 20. Sebelum 20, 19, 18, 17, 16. Kita tulis 16. 12 dah dibuatkan untuk awak, 8 dah ada. So kita kira sebelum 8. Sebelum 8, 7, 6, 5, 4. Okey, soalan B, nombor semakin besar. Kita kira sebelum 56. Sebelum 56, 55, 54, 53, 52. Sebelum 52, 51, 50, 49, 48. Okey, jika awak masih lagi belum mahir, kita boleh gunakan bantuan petak 100. Okey, jom kita gunakan bantuan petak 100 untuk bagi awak nampak lebih faham. Okey, dekat sini ada satu nombor lagi di depan. Kalau belakang, kita akan jadi semakin menurun. Nak cari nombor yang berada di depan, dia akan jadi semakin menaik. Jadi 60 ni kita tambah dengan 4. 60. Mana 60 tadi kat sini? Okey, tambah dengan 4. Kita kat sini 60 kan? 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan dapat jawapan dia 64. Okey, jom kita tengok soalan C. 100. Kat sini 100. 100 nak bilang menurun 4, 4. Kita cari kat sini nombor 100. Okey, ni 100. Kita turun 4. 1, 2, 3, 4. Dan kita akan dapat jawapan dia 96. 92 dah buat, 88. Kita cari mana nombor 88 berada dekat sini. Kita nak kira menurun 4. 1, 2, 3, 4. Dan kita akan dapat jawapan dia 84. Mudah kan kalau ada petak 100 ni? Okey, nanti awak boleh cuba buat. Kita akan jumpa lagi. Bye.